Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Dapur Kidal. Hari ini saya nak masak ibu sambal ya. Ibu sambal untuk stok puasa. Bahan-bahannya adalah belacan yang dalam satu jari ya. Satu ruas jari halia, 7 biji bawang merah besar dan 5 biji bawang putih. Ini ada sedikit asam jawa ya. Asam jawa boleh kurangkan. Okey, ini saya guna dalam satu jemput jari sahaja. Ini ada 3 sudu besar gula, 1 sudu besar cukur rasa dan 1 sudu kecil garam. Ini ada 500 gram cili kering yang besar. Saya dah rebus ya. Ini ada cili kering kerinting. Jadi cili kering tak berapa pedas sangat. 250 gram yang telah direbus. Jom kita tengok cara membuatnya. Okey kawan-kawan, ini ada sedikit minyak ya, setengah mangkuk atau 1 cawan kecil minyak masak untuk kita blender cili kering. Fungsinya untuk bagi biji kulit cili kering tu hancur ya. Okey kawan-kawan, kita bubur cili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan minyak. Kita siap untuk blender ya. Okey kawan-kawan, untuk blender kali kedua saya bubur belacan ya. Kemudian kita akan bubur cili kering yang besar dalam blender yang sama ya. Kita akan blender kali kedua. Tuangkan minyak ya. Okey kawan-kawan, ini cili kering yang telah di blender ya. Jadi seperti ini. Okey. Sekarang kita boleh fokus kepada bahan-bahan yang lain ya. Kita potong bawang putih. Ini kita akan blender ya. Bawang putih dan halia. Kita akan blender bersama dengan bawang merah. Bawang merah kita akan potong kecil. Tiris lah macam mana pun ya. Sebab kita akan blender je. Bawang merah ni 7 biji ya. Kita akan hiris kecil lah, untuk tak nak bagi blender kita rosak kan. Potong kecil-kecil sedikit. Okey kan kawan, ini kita akan blender bawang ya. Masukkan halia dan bawang putih serta bawang merah. Kita akan blender dan kita akan tumis ini dulu ya. Ini adalah air sisa blender ya. Saya nak buang, jadi saya akan blender bersama bawang ya. Kita panaskan minyak. Kita akan tumis dulu ya. Ini minyak bersih lah, minyak masak, agak-agak dalam setengah cawan ya. Okey kawan-kawan, minyak dah panas. Kita tumiskan bawang merah, bawang putih sedikit tadi dan halia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau ya sampai dia pecah minyak, sampai bawang ni kering airnya. Okey kawan, ini dah mendidih ya. Kita kena kacau selalu, mengelakkan hangit ya. Masak sampai bawang kita ni kering airnya.
Okey kawan, ini bawang merah, bawang putih dia dah kering ya. Okey, air ni dah kering, kita boleh masukkan cili bol ya, yang kita blender tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan cili. Okey, ni kacau ya. Habis sebati. Waktu ni kita dah tak bubuh minyak ya. Sebabnya kita blender cili tadi dah ada minyak. Jadi nanti bila dia dah pecah minyak, minyaknya akan keluar sendiri. Okey. Okey, ni dah mula keluar minyak ya. Ni dah mula keluar minyak. Okey. Kita akan kacau lagi ya kawan-kawan sampai betul-betul masak. Okey kawan-kawan, ini dah mula keluar minyak ya. Okey, ni minyak dia dah mula pecah minyak. Kita akan masukkan bahan yang lain ya. Saya masukkan ni gula, garam dan cuka rasa. Nanti kita boleh adjust ya. Okey, waktu ni dah bagi minyak pun dah pecah minyak banyak ni. Kita akan tunggu sampai kering ya. Okey kawan, ni dah meletup-letup ya. Kita boleh masukkan air asam jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini kacau. Ni dah pecah minyak ya. Banyak minyaknya. Padahal kita hanya guna untuk blender cili kering saja tadi. Tapi tengok dah banyak dah minyak. Tak apa, minyak ni jangan dibuang. Kita kalau masuk dalam frozen, minyak ni jadi bagi tahan lama lah sambal kita. Jadi minyak ni jangan dibuang ya. Kita frozenkan nanti dalam bekas-bekas, kita bubuh minyaknya ni. Minyaknya ni bagi tahan lama lah pada sambal kita. Ini dah mula masak ya. Dah pecah minyak dah. Okey. Kalau kita blender cili kering dengan minyak, dia akan cepat masak. Sebabnya kurang air ya. Okey, ini tak sampai 1 jam pun dah siap masak ya. Macam ni. InsyaAllah tak sakit perut. InsyaAllah tahan lama ya. Okey, ini dah siap masak. Boleh kita sejukkan dan kita akan packing dalam bekas-bekas lah untuk sekali masak, sekali makan. Alhamdulillah kawan-kawan, ibu sambal kita dah siap ya. Ini ibu sambal, resepi simple, mudah, senang ya kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba ibu sambal ini untuk memudahkan kerja kita lah sebagai ibu-ibu untuk di bulan Ramadan nanti. Kalau nak masak ikan sambal ke, sotong sambal ke dan sebagainya, senang ya. Boleh bubur je petai ke, ikan bawang ke dan sebagainya ya. Ini kita akan sejukkan dan kita akan packing ya. Ini stok frozen pun boleh, sebab kita buat banyak untuk memudahkan kerja kita. Okey kawan, jumpa lagi di next video. Bye, assalamualaikum.